lain daripada yang lain. So kalau hampa nak buat berniaga boleh, tak ada masalah. Silakan. Harga hampa bajet-bajet lah dengan hampa punya barang. Jadi saya nak bagi menu ni untuk orang yang baru nak berniaga, nak buat menu baru. Dia menu lama tapi kita combination kan jadi baru. Kita nak buat telur paprik. Kita goreng telur dulu. Kita letak bawang sikit, cabai sikit. Lepas tu kita letak tepung jagung, garam dan gula. Kita goreng telur dadar ni dulu. Menu ni kalau hampa yang baru-baru mula berniaga, yang baru nak start berniaga, nak buat menu baru lain daripada yang lain, boleh. Kalau nama ni tak sesuai, hampa nak buat nama lain pun boleh. Tak ada masalah. Cukup senang. First goreng telur dadar dulu. Buat telur dadar. Make sure minyak ni betul-betul panas. Dah panas. Okay. Nampak dia punya garing dia macam mana? Ni tanda dia cantik lah. Kalau macam ni baru cantik telur dadar. Bagi dia gelap sikit. Telur ni kita tak tepi dulu. Lebihan minyak ni kita tuang. Kita goreng ayam dulu. Kita letak bawang putih. Goreng dengan bawang putih sikit. Ni telur ni kita letak dalam pinggan. Baik, habis ni ayam dah masak. Kita buang semua minyak. Dan kita masukkan ni bawang, cabai dengan sayur campur. Masuk ada dalam. Lepas tu kita masuk stok ayam 1 senduk, 1 sudu gula, 1 sudu haji, 1 sudu makan sos tiram, 1 sudu kicap Golden Mountain, 1 sudu kicap sotong, 1 sudu cili bom. Ayat limau sikit. Dengan letak daun limau. Pekatkan kuah dia. Kita bancuh tepung jagung. Okay. Tunggu sampai kuah dia pekat. Lepas tu kita letak cabai Melaka. Dalam 2-3 biji ikutlah. Kalau yang nak pedas boleh bol lebih. Kita letak sikit perencah tom yum kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada boleh letak, tak ada tak payah letak. Kalau kat rumah tak ada perencah tom yum ni tak payah letak. Okey, siap. Jom kita plating. Ini kita tuang atas telur yang kita goreng tadi. Daun sup sikit. Kita letak bawang goreng. Siap kawan-kawan. Telur dadar, paprik. Combination antara telur dadar dengan paprik dia akan rasa lebih lain daripada yang lain. So kalau hampa nak buat berniaga boleh, tak ada masalah. Silakan. Harga hampa bajet-bajet lah dengan hampa punya barang. Resepi ni saya lakukan untuk orang yang nak buat berniaga ataupun nak buat makan kat rumah. Kedai buka macam biasa 5.30 petang sampai pukul 12 malam. Like, follow, komen dan share sekali. Assalamualaikum. Bye no.